Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Jadi cikgu, bila ustaz tanya cikgu, boleh tak cikgu bagi tazkirah? Cikgu jawab ya. Bukan cikgu seronok-seronok nak cakap. Bukan cikgu orang kata apa, seronok lah nak cakap dengan kamu. Tapi cikgu ada satu matlamat, iaitu cikgu nak berkongsi apa yang cikgu sampai. Kalau ada yang baik dapat kamu amalkan, mudah-mudahan pahala yang kamu buat itu sampai juga kepada cikgu. Ada hadis Nabi yang sahih, apabila kita menunjukkan kebaikan dan diikuti oleh orang yang mendengar kebaikan yang kita bagi tahu tu, kita pun akan dapat pahala. Kamu ajak orang buat baik, orang tu buat baik disebabkan ajakan kamu, kamu dapat pahala tanpa kamu buat. Orang yang buat tu bagi pahala free kat kamu sama macam dia buat. Faham tak? Dengar tak? Kamu tak buat pun, tapi kamu habaq je kat orang, orang tu buat baik, kamu pun dapat. Macam tu juga bagi makan orang berpuasa. Kita bagi makan, pahala orang tu puasa dia dapat, tapi kita dapat sama macam pahala dia puasa tu tanpa dikurangkan. Hadis. Jadi cikgu pun berupalah nak ambil. Bila ustaz tanya, cikgu kata ya. Bukanlah cikgu seronok sangat. Baik, ada beberapa perkara yang cikgu nak kongsi dengan kamu dalam masa yang terhad ustaz bagi. Yang pertama, kita hari ni dah 25 Ramadan. Kita lagi berapa hari lagi kita akan raya. Seronoklah 4 hari lagi. Kita dah berpuasa selama 29 hari ataupun 30 hari, tak tahu apa hari lah. Kita akan raya 1 hari saja. Hari raya tu hari yang diharamkan berpuasa tu 1 hari saja. Cikgu nak nasihat. Yang pertama, kamu dah buat baik selama 30 hari ni, jangan kamu rosakkan Ramadan kamu selama 30 hari, iman kamu selama 30 hari dengan 1 hari hari raya tu. Dengan cara apa? Lelaki tak solat, tak apa, perempuan buka aurat, kan? Hari raya, raya ni. Tak kira lah buka aurat apa semua, ambil habis hak kamu duk train ni ustaz, duk ajak kawan-kawan duk bagi tazkirah selama 30 hari. Kamu mendengar input-input yang baik, kamu buat kebaikan, kamu solat malam, kamu solat tarawih, kamu buat solat, kamu taat ibu ayah, kamu dengar cakap ustazah, ustaz, cikgu-cikgu, kamu rosakkan dengan 1 hari saja di hari raya. Cara nak rosakkan? Mudah. Buka aurat bagi orang perempuan, tunjuk gambar. Orang lelaki tak solat, buat benda yang diharamkan, rosak kamu punya Ramadan. Selama 30 hari kamu dah mendekatkan diri dengan Allah, dan Allah sangat sayang pada kamu, dah bagi jalan pada kamu. Tiba-tiba habis Ramadan, sambut raya kamu rosakkan. Itu pesanan cikgu yang pertama. Jangan rosakkan Ramadan kamu selama 30 hari. Mak kamu duk doa kat kamu, ya Allah, jadikanlah anakku ni anak yang soleh, solehah. Ya Allah, jadikanlah anakku ni anak yang soleh, solehah, berjaya dunia akhirat. Ingat balik waktu hari raya tu rasa nak buat kesalahan, ingat balik. Bukan hari raya satu saja. Hari raya tu kan banyak hari kan, Syawal. Jangan duk buat benda yang salah. Tanda-tanda orang yang mendapat Lailatul Qadar, Lailatul Qadar yang kita duk tunggu-tunggu, yang ustaz duk cakap ni, para pentazkirah duk bagi tahu ni Lailatul Qadar tu apa pahala dia, seumpama apa. Tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar, orang tu tak akan buat kesalahan dah. Bukan dia tak buat salah, dia ingat dia nak buat salah. Oh, Aisyah aku ni, dia merasa hati dia lembut. Dia nak berasa dengan siapa-siapa untuk salah. Biar kat dia sekali sampai masa Tuhan bagi dia sedang. Aku nak lawan-lawan sekali berkelahi. Lah ni aku biar. Mengalah ni adalah satu orang pemenang. Sayyidina Ali kata orang yang boleh menahan marah tu orang yang paling kuat. Jadi kalaulah orang yang dapat Lailatul Qadar, tanda dia hati dia sejuk, dia kekal buat kebaikan, dia sabar banyak,
Ni mata sentiasa mengalirkan air mata, tu tanda orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar. Dia tak buat dah kesalahan yang dia duk buat. Dia tak tinggal dah solat sebelum ni. Saat-saat dia tinggal solat asar lalu tak buat, subuh pun baru main sekolah tak dan. Tapi disebabkan dia dapat Lailatul Qadar, dia kekal buat kebaikan. Kalau dia tinggal, dia takut sangat, dia cepat-cepat qada. Dia cepat-cepat qada solat dia walau dia tertinggal. Jadi tu pesanan yang kedua, jangan tanda-tanda orang yang dapat Lailatul Qadar ni dia baik, taat guru, taat ibu bapa yang penting. Ingat pesanan cikgu. Kemudian satu lagi cikgu nak pesan dengan masa yang terhad ini, satu cikgu nak pesan hormat sesama kita dan juga orang yang bukan Islam. Yang tu yang cikgu nak habaq. Cikgu pergi satu sekolah, ketika cikgu mengajar di sekolah menengah Cepir Sik, jauh kan? Cepir no, ujung sekali no cikgu rasa. Jadi waktu tu cikgu mengajar petang, ada seorang ustaz yang mengajar pagi, petang macam ni lah, budak tingkatan 1. Tingkatan 1, ustaz tu ustaz kampung tu mai bagi tazkirah. Kesan dia cikgu ingat sampai lah, cikgu nak share dengan kamu. Ustaz tu bagi tazkirah. Dia cerita bagaimana dalam kampung tu, jadi dia cerita dalam wakil dia tu, dia buat cerita kampung tu. Tapi sebenarnya cerita tu cerita di negara Arab, cerita di zaman sahabat macam tu. Tapi dia cerita seolah-olah benda tu berlaku di Sik lah, macam tu cerita dia. Jadi dia cerita dekat situ ada seorang Siam, dia kata Siam, tapi saya nak tukar kepada cerita orang kafir lah, orang bukan Islam. Jadi dia ni waktu bulan Ramadan ni, dia tahu kata orang Islam berpuasa, dia suruh anak-anak dia makan dalam rumah. Dia pesan ke anak dia, esok orang Islam start puasa, anak-anak jangan makan di luar, makan dalam rumah, hormat orang Islam puasa. Cikgu nak habaq kata barakah Ramadan ni sampai kepada orang bukan Islam. Sebab tu kita tak boleh pandang orang bukan Islam ni bukan Islam macam tu. Tak boleh. Sebab cerita ni sampai satu masa orang bukan Islam ni dia mati. Ayah ni yang menghalang anak dia makan kat luar, tunjuk kat orang Islam, dia mati. Kemudian orang kampung tu, orang yang beriman, kita kata tu imam lah, orang alim kat kampung tu, mimpi jumpa orang kafir tadi, orang bukan Islam tadi. Tengok dalam mimpi dia berada di syurga dalam mimpi dia. Kemudian Tok Imam ni tanya, macam mana hang boleh duduk tadi? Hari tu hang bukan Islam, macam mana hang boleh duduk dalam syurga? Dia tanya orang bukan Islam, macam mana hang boleh duduk dalam syurga sedangkan hang bukan Islam? Syurga untuk orang Islam saja, betul tak? Syurga hanya untuk orang yang mengesahkan Allah saja. Orang yang tak mengesahkan Allah, dia bukan ahli syurga. Jadi orang bukan Islam tu kata, di saat aku nak mati, ada seorang lelaki mai pada aku berjubah putih. Dia kata pada aku, ucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila dia nak mati, mai seorang lelaki berjubah putih, dia kata ucaplah. Lepas tu dia tanya siapa, dia kata itu ialah Nabi Muhammad SAW. Jadi bila dia pun mengucap. Jadi dia pun dekat-dekat nak mati, sakit nak mati tu, yang kita tengok orang duduk diam macam tu, padahal dia sebenarnya dalam alam lain, dalam alam dia tu, dia dekat-dekat nak sakarat tu. Datang Rasulullah untuk bagi Islam dia. Kemudian bila dia mati, dia kata, dia cerita dekat Tok Imam ni, bila dia mati dia tak ada amalan pun. Sebab dia Islam waktu dia nak mati, waktu dia nak sakarat, dia nak mati tu. Jadi dia tidak ada amalan. Dia kata satu amalan yang Tuhan terima, iaitu aku menghormat bulan Ramadan, aku tak bagi anak aku makan di luar. Hormat orang Islam yang puasa. Disebabkan dia hormat bulan Ramadan tu, Allah terima Islam dia di akhir-akhir hayat dia. Jadi cikgu nak pesan, kita dengan orang bukan Islam, kita kena hormat juga mereka. Mungkin satu hari di saat-saat dia nak mati, dia boleh masuk Islam. Jadi kita tak tahu, jangan duk kata kita hebat sangat. Mereka lagi hebat. Boleh jadi mereka lagi hebat. Macam tu. Jadi cikgu nak habaq kata, dalam hidup kita kena bersangka baik dengan semua orang. Dan kita kena berdakwah, mengajak orang kepada Islam tu tak boleh berhenti. Bagi cikgu pun seronok. Perkara bagi yang dekat bilik maths tu, cikgu bagi baju bukan Islam pun ambil aku nak pakai raya-raya jemaah sekolah, bagi pakai. Kita ni ada dakwah, bukan kita nak untuk itu. Akhir hayat kita tak tahu. Di akhir hayat orang tu kita tak tahu macam mana. Itu sikit pengisian daripada cikgu. Ingat pesanan cikgu,
Yang pertama, jangan rosakkan hari raya Ramadan kamu selama 30 hari dengan satu amalan ataupun berapa amalan yang kamu membuka aurat, buat apa semua tak elok. Jangan rosakkan. Ingatlah, ibu ayah kamu sedang mendoakan kamu setiap hari, setiap pagi, setiap masa mendoakan anak-anak. Sebab cikgu ibu, cikgu pun sentiasa doakan anak-anak cikgu. Ni saat ini pun doa, ya Allah, bagilah anak-anakku ni apa yang mereka buat mudah, apa yang mereka buat berjaya. Jadi anak sekalian, mak kamu pun sama ni, ustazah, kat belakang cikgu-cikgu, ustaz, cikgu, semua sentiasa mendoakan anak dan juga doa anak murid. Begitu juga mak kamu, ayah kamu sentiasa mendoakan kamu. Saat ini pun dia terdetik, dia tengah buat kerja, kata dia kerja, dia buat, anak aku dah pergi sekolah ni, doa ya Allah, bagilah dia belajar elok, dia taat cikgu. Janganlah bagi dia buat apa-apa yang bagi cikgu marah. Betul tak cikgu cakap? Mak tak pernah tinggal doa pada kamu. Jadi macam itulah, jangan hampakan harapan mereka. Jadilah anak yang soleh. Biar Ramadan ini, madrasah Ramadan ini mendidik hati kamu. Lepas kamu keluar daripada Ramadan, kamu jadi orang yang berjaya. Berjaya. Okey, baik, itu saja daripada cikgu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.